Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu kita hari ini ialah ayam drum meat black pepper. Okey, jom kita tengok cara-cara kita masak ayam drum meat ni. Okey, jom. Bahan-bahan untuk buat ayam black pepper sangat simple ya. Kita mesti ada saya guna drum meat bahagian drum meat. Okey, sekarang saya akan letak bahan utama kita, semestinya black pepper yang sudah dikisar. Saya akan masukkan kicap manis. Saya guna kipas udang. Okey. Masukkan kicap pedas. Ini untuk perapan Lepas tu saya akan guna kicap masin. Okey, itu je bahan perapan kita. Sekarang kita gaul sebati Okey, kita gaul sebati. Lepas tu kita perap dulu biar bahan-bahan ni meresap dalam ayam kita tu ya. Okey, bahan-bahan lain saya guna 2 biji bawang Holland ya, sebab anak saya memang suka sangat bawang Holland. Okey, capsicum hijau dengan merah, halia dengan bawang putih. Okey, jom kita tengok macam mana kita masak ayam black pepper ya. Okey, jom. Okey, sekarang kita dah panaskan minyak. Kita masukkan halia dengan bawang putih. Kita goreng hingga naik bau. Lepas tu kita masukkan ayam black pepper yang kita dah perap tadi ya. Okey, sekarang dah garing naik bau macam ni, kita masukkan ayam black pepper. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah masukkan semua macam ni, kita kacau. Okey, sekarang kita tutup biar dia masak ya. Sekejap je, memang simple je masak ayam black pepper cara saya ya. Okey. Saya masukkan serbuk bawang merah Lepas tu saya akan masukkan segelas air. Kalau nak berkuah, kalau nak kering tak payah masukkan. Okey. Sekarang kita masukkan perasa. Semestinya saya guna Maggi ya. Maggi cukup rasa. Okey, sekarang kita kacau. Bagi rasa-rasa perasa dia tu resap dekat ayam tu. Okey, sekarang saya masukkan gula. Kita kacau. Tambah kicap pedas. Dan kicap manis. Kita kacau sebati. Okey, untuk menambahkan aroma black pepper tu, kita tambahkan lagi black pepper ya. Okey, rasa dia pedas-pedas black pepper tu, manis kicap, ada rasa masin. Memang komplit rasanya. Sekarang kita tunggu dia kuah dia pekat sikit, baru kita masukkan bawang-bawang tu ya. Okey, sekarang kita masukkan semua
bahan-bahan bawang dengan kapsikum kita. Dan kita kacau rata. Nanti air bawang tu, air kapsikum tu turun, dia akan sebati dengan rasa black pepper tu. Okay, jom kita tengok ayam black pepper kita. Wow. Okay, ayam black pepper dah masak. Dah boleh makan. Simple je resipi dia. Kita perak je mula-mula. Okay. Nanti korang boleh buat tau. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum semua.